Family Mart. Siapa je tak pernah pergi Family Mart kan? Hari ni aku nak pergi Family Mart yang paling low rating sekali. Hari tu aku nak pergi Family Mart. Lepas tu aku Google lah kan, mana yang dekat. Lepas tu aku tengok-tengok, scroll, rating dia orang memang rendah. So aku fikir, apa kata aku pergi Family Mart yang paling rating rendah. And then aku jumpa satu Family Mart, rating dia 1.3. Tapi jauh sangat. Kat Kelang. Aku pun Kelang. Uish, fikir balik mana yang paling dekat. And then aku jumpa Family Mart dekat Sangway Putra. Aku cubalah nak pergi situ. Family Mart dekat Sangway Putra tu, aku baca review, banyak yang bagi 1 star. Banyak yang bagi Komen negatif. macam Rude and unfriendly staff. Very bad experience. 0 star. Today, I was not really happy with the queuing, which was really confusing to be honest. And the worst part of it, that they don't even care to throw away the boxes, which was left in between the fridge and the queuing counter. Staff very rude. Both person, boy and girl. Not suggest the right queue and also plastic bag. Nice ice cream, convenient near entrance, large choice of drinks and foods. Staff Sangway Putra very rude. Bought some food, drinks, and noticed my ramen miss 1 tamago egg. So aku rasa aku sendiri pergi ke Family Mart tu, and then aku sendiri yang try. Legit ke 1.7 star tu? Okay, sekarang aku dah ada dekat Family Mart dekat Sangway Putra tu lah. Tapi aku nak check sendiri, kita buat eksperimen ni, betul ke yang Family Mart kat sini 1.7 star tu legit ke? Ke orang ada rasa sabar kan, lepas tu main letak satu review kan? So kita tengok sendiri lah. Okay, go. Okay. Sebelum aku start, aku nak cakap aku ada list yang aku nak test. Yang pertama, aku nak tengok betul ke tak ada tempat nak makan kat situ. Yang kedua, staff dekat situ memang layan tak mau layan customer tu. Yang ketiga, makanan tak fresh, especially kondok dekat situ keras. Yang keempat, aiskrim cair dan sikit. And yang kelima sekali, aku akan stay situ sampai malam. And then aku nak tengok staff lain rude juga tu. Okay, kat sini dia cakap small outlet with limited choice of item selling. So dia mention place is very small, no area for sitting. Bagi aku memanglah dia kecil kan. Tapi kalau dah beli makan, lepas tu nak makan juga kat situ, aku rasa boleh je cari kerusi-kerusi yang kosong, duduk makan, ataupun pergi dekat food court ke. Tapi itulah kalau dia orang nak letak kerusi dengan meja, memang tak ada tempat nak letak. Assalamualaikum. Yang apa? Aiskrim yang ni ada? Mango ada? Mango dengan dark coklat tu ada. Bagi yang mana sedap? Dark coklat. Wow, pernah rasa? Ha? Dulu saya dah rasa. Oh, dah rasa. Mango sedap Dia lagi. creamy. Ada coconut kan? Okay dah, bagi mango lah satu. Mango. Tapi nak yang dalam apa? Cup tu boleh? Senang sikit kan? RM4 kenapa? Baik, bagus. Okey, boleh. Bayar kad boleh ya? Boleh. Sini ya. Okey. Okey, masih. Sama. Masih. Sama. So dia cakap aiskrim dia dapat separuh. Tapi bila aku dapat aiskrim full kan. So aku nak try aiskrim ni sedap tak? Bagi aku, aiskrim ni memang sedap. Especially yang mango coconut. Betul lah apa abang cashier tu cakap. Dia creamy. Lama juga aku cari tempat untuk makan aiskrim ni kan. Nak record, nak buat review. Tapi aiskrim ni still keras lagi kan. Tak adalah cair pun. Senang order apa? Abang nak bayar pakai kad ke cash? Pakai cash boleh? Boleh. Saya nak order yang ni kot, yang macam rancak sikit. Yang besar, yang pedas ke yang biasa? Oh ni jumbo Tak, ini triple. Oh. Dia ada mozzarella cheese, lepas tu dia ada spread cheese. Oh, saya nak yang ni yang pedas. Yang pedas triple Ya. Oh ni tak ada sausage dalam kan? Ni ada separuh. Yang ni ada full sausage, tapi tak ada cheese lah. Oh, faham. Tak apalah, bagi ni lah yang pedas. Pedas Ini cash RM8.90. 20 tak apa? Boleh.
Ni mesin ni baru letak? Ha, Oh, dulu tak ada kan? self service. Oh. Tak bayar kad lah. Oh, dia pakai kad lah. Bayar cash kat sini. Oh, Oh, okey. yang ni barang ni ambil kan tu? Oh, barang di sana kan? Oh, okey. Terima kasih. Ada apa yang ni? Yang ni tinggal. Waktu aku tunggu kondok ni agak lama juga lah. Tapi aku faham lah, staff Family Mart ni memang sikit kan. So aku tunggu je lah. Okey je. Ni coklat dalam review tu, kata sedap tau. Aku perasan tadi cashier ni dia yang suruh aku tunggu ke sana. And then dia juga yang buatkan aku punya kondok. Oh, saya. Okay, terima kasih. Masih lah. Aku dah balik daripada Family Mart and then aku dah biar lama. Dah biar dalam lama juga lah. Drive dalam setengah jam macam tu. So kita try nak bagi nampak real sikit kan. Whether kondok ni betul ke kerahan sampai pejo sakit. Betul yang keras tu. Dia gigit yang keras sebab dia gigit apa? Lidi ni keras. So far okay lah. So akhir kata aku tak rasa bekerja dekat Family Mart Sami Putra ni kurang ajar ataupun rude dekat customer. Itu aku punya layanan lah. Aku dapat layanan yang baik lah kan. Dia orang pun friendly, jawab dengan sopan. Tapi aku tak dapat jumpa pula nama apa? Nama Irene yang dalam review tu kan. Aku pergi 2 kali. Waktu pagi dengan waktu malam. Maknanya shift pagi dengan malam lah. Tapi tak jumpa. Maybe dia shift hari lain kot. And then aku rasa even though dia orang dapat review yang agak rendah Family Mart dekat Sami Putra ni, aku rasa orang yang pergi bagi review tu, dia waktu dia bagi review tu mood dia down ke, dia tak larat ke kan, ataupun layanan yang kurang memuaskan lah. Orang-orang pekerja ni, dia orang pun manusia juga. Dia orang pun ada rasa letih apa semua kan. Kalau letih tak payah hujan ni kan. Sometimes it happens. So tak boleh nak salahkan mereka juga sebab kerja situ kan. Aku tak tahu lah, maybe kalau ada cadangan tempat yang mana perlu aku review yang rating rendah lah, boleh bagi tahu lah. Bye bye. Satudio TV